27 hari bulan depan, 27 hari bulan Mei, Hari Raya Aidiladha. Lepas tu, 30 hari bulan Mei, Pesta Keamatan, dan pada 1 hari bulan Jun pula adalah Hari Gawai. Jadi kita nak lihat daripada sekarang ini sampailah ke tarikh-tarikh tersebut, bantuan-bantuan yang bakal disalurkan untuk membantu mereka yang terkesan, untuk membantu mereka menyambut perayaan-perayaan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hairwan Navy. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Sebulan lebih saja sedikit untuk perayaan-perayaan seperti dinyatakan sebentar tadi berlangsung. Jadi apakah senarai-senarai bantuan daripada sekarang ini sampailah ke tarikh-tarikh tersebut yang bakal disalurkan kepada mereka yang berkelaikan? Yang pertama sekali pada minggu hadapan 21 hari bulan April, seperti yang dah banyak kali diwar-warkan, akan ada penyaluran tambahan RM100 lagi kepada penerima sedia ada untuk budi diesel yang juga meliputi budi agri komoditi. Mereka yang dah terima pada 8 hari bulan April 2026 baru-baru ini RM300 bakal menerima tambahan RM100 pada minggu hadapan 21 hari bulan April 2026. Untuk semakan, untuk rujukan, anda boleh pergi ke budidiesel.gov.my. Okay, itu yang pertama. Seterusnya pada 1 hari bulan Mei 2026 nanti kita bakal ada bayaran seterusnya untuk SARA bulanan SARA 2026 untuk kategori isi rumah yang berada dalam e-kasih menerima RM200. Selain daripada itu RM100 untuk warga mas tanpa pasangan yang berada dalam e-kasih yang disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar RM150. Selain daripada itu RM50. Untuk bujang 21 ke 59 tahun yang berada dalam data e-kasih miskin ataupun miskin tegar RM100. Selain daripada itu RM50. Jadi 1 hari bulan Mei anda dah boleh semak di sara.gov.my baki terkini setelah ditambah amount baru untuk bulan Mei 2026. Okay, dan seterusnya nanti pada 8 hari bulan Mei kalau diikutkan ada bayaran seterusnya untuk budi diesel bagi bulan Mei. Cuma sekarang ini belum pasti lagi sama ada untuk budi diesel bagi bulan Mei akan diteruskan metod pembayaran secara dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan tunai, ataupun akan ditukar konsepnya sama seperti budi RON 95 menggunakan MyCard. Tapi yang ini masih lagi belum pasti, masih lagi dalam proses penelitian oleh pihak kerajaan. Okay, seterusnya kita bakal ada bayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat merangkumi antara lainnya bantuan sebagai contoh, bantuan warga mas, bantuan kanak-kanak, allowance orang kurang upaya, bantuan am negeri, bantuan am persekutuan dan sebagainya. Kebiasaannya untuk bayaran bagi bantuan bulanan JKM ini dibayar sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Kadang-kadang awal sedikit, kadang-kadang lambat sedikit dan lain kawasan, lain tarikh bayarannya. Untuk rujukan anda boleh pergi ke e-bantuan.jkm.gov.my ataupun di jkm.gov.my. Okay, yang seterusnya ini agak sedikit menarik, iaitu akan ada bayaran untuk sumbangan keperluan asas Sarawak bagi fasa kedua yang mana dijadualkan bakal disalurkan pada 15 hari bulan Mei 2026 nanti. SKAS ini adalah untuk rakyat Sarawak yang bermastautin di Sarawak, tinggal di Sarawak, kerja di Sarawak. Dan mereka yang layak untuk terima SKAS adalah mereka yang lulus STR 2026 asalkan menepati syarat ataupun kriteria yang telah pun ditetapkan sebentar tadi. Jadi bayaran fasa kedua bakal dibayar pada 15 hari bulan Mei 2026. Dan seterusnya untuk program sentuhan kasih rakyat Sabah untuk rakyat Sabah, yang ini dijangkakan bayaran untuk fasa kedua juga bakal dibayar pada bulan Mei sebelum Pesta Keamatan. Ini adalah jangkaan awal, walau bagaimanapun kita harus menunggu sehinggalah pengumuman lanjut dilakukan oleh pihak yang berkaitan. Untuk program sentuhan kasih rakyat Sabah ini ada 4 fasa, setiap fasa RM600. Mereka yang berkelaikan adalah mereka yang berada dalam data e-kasih yang disahkan sebagai miskin ataupun disahkan sebagai miskin tegar. Dan mereka haruslah rakyat Sabah, tinggal di Sabah, telah pun bermastautin di Sabah dan bekerja di Sabah. Okay, yang seterusnya kita bakal ada bantuan sara hidup untuk nelayan darat, nelayan laut dan juga veteran ATM. Untuk nelayan darat RM250, nelayan laut RM300 dan veteran ATM RM500. Kebiasaannya bayaran untuk bantuan sara hidup ini adalah sekitar 2 minggu pertama setiap bulan. Jadi kalau diikutkan daripada maklumat awal yang diterima sekarang ini, itu adalah antara senarai-senarai bantuan yang bakal disalurkan daripada sekarang
sehinggalah ke tarikh-tarikh perayaan seperti yang dinyatakan sebentar tadi, setidak-tidaknya dapat membantu mereka yang bakal menyambut perayaan-perayaan yang dinyatakan sebentar tadi. Jika ada perubahan, yang akan war-warkan untuk info anda di luar sana. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.